Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya, Ridani Nur Farhanah, wartawan cilik dari TV PSS SKPG Production Channel, melaporkan Majlis Khatam Al-Quran peringkat sekolah tahun 2025 yang disertai oleh seramai 46 orang murid tahun 4 hingga 6. Ayuh kita saksikan. Majlis dimulakan dengan perarakan masuk peserta khatam ke Dewan. Bacaan doa diikuti dengan acara khatam Al-Quran. Urut diadakan ialah persembahan murid, iaitu bacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan serta tayangan montaj. Bergula fasyahdu, jiwa pun merindu, merangkam rasa kalbu. Seterusnya, ucapan perasmian oleh guru besar. Tiup berarak, kencang meredah maya, hanya untuk dia bangkit segala seirama melurus. Setelah itu, acara penyampaian sijil kepada semua peserta yang berjaya mengikuti program Khatam Al-Quran pada tahun ini. Siang malam. Juga tidak lupa kepada para ibu bapa yang telah menyediakan pulut kuning kepada anak-anak yang telah khatam Al-Quran. Halus menghiasi pesada alam ini, hidup tidak mati, bangkit segar seirama, luruskan rentak safnya, riuh rendah basah lidah, kalam wahyu mewangi. Pihak sekolah merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang membantu menjayakan majlis ini, terutamanya para ustaz dan ustazah yang membimbing murid-murid membaca Al-Quran dengan baik. Sekian sahaja daripada saya melaporkan untuk TV PSS SKPG Production Channel. Sekian, terima kasih. Mewangikan taman yang dicemari, masihkah punya bicara?